Hari ini saya berada di Tampoi Johor Bahru untuk training new trapeze yang menjadi cawangan kami. Jom tengok. Dah owner dia. Okay, Cik Miss, semangat nak belajar? Alhamdulillah, tak sabar nunggu. Buku dia dulu di. Okey, sekarang ni saya berada di Giant Tampoi di Johor Bahru. Kita akan training new trapeze cawangan yang berdaftar dengan kita. Okey, ni pun kita dah bawa CJ dia semua. Okey, dan kita nak training diorang yang komit 2 biji mesin yang mana mendaftar menjadi VVIP franchise yang kita akan promotekan mereka juga di kawasan Johor ni. Anda boleh rasa treatment Genki dekat sini. Okey, dah pun sampai. Okey, awak nampak tu cikgu refleksologi. So dekat sini mereka ni memang dah berpengalaman tau. Mereka melakukan urutan refleksologi menggunakan teknik tangan, tapi biasalah bila customer ramai, so mereka nak upgrade lebih mendalam lagi. Lepas tu mereka upgrade lah kepada mesin Genki yang pastinya mereka nak dibimbing oleh kami. Sebab kita dah pun bimbing ramai orang dan kita ada teknik-teknik special yang mana dia orang akan menggunakan tahan mesin. So kat sini anda boleh datang ke cikgu refleksologi kat sini untuk orang-orang Tampoi sekitar Johor Bahru. Akan gabung lah. Maksudnya semua lelaki perempuan akan tengok dulu demo cara nak pasang mesin apa semua. Lepas tu nanti masa kita dah buat praktikal baru kita asingkan. Boleh? Boleh? Tempat dekat mana? Saya ucapkan tahniah kepada Cik Mi sebab komit 2 biji mesin ni sebab dia nak meningkatkan lagi customer dan membantulah untuk dia punya pekerja. Sebenarnya tak guna tenaga lah pakai mesin ni. Okey, apa yang semua staff kena tahu, mesin ni dia boleh buat 40, lebih kurang 40 rawatan ya. Okey, tak perlu banyak-banyak macam tu. Sebab apa? Krim dia kena letak sebab kita nak lalu dan tak boleh kesat lah. Kan lalu macam ni dulu. Kat sini putih titik letak atas Yoshu. okey, Yoshu dia adalah sebenarnya di tulang pinggul dia lah. Okey, tulang ekor dia lah. Okey, so ini kita panggil teknik kiro. Okey, bila kita panggil kenapa kiro? Sebab dia sedang menarik bahagian yang lari. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian sini, mata saya secara saraf yang saya belajar, dia ada selama dia mengurut, dia banyak menggunakan gerakan sebelah sini. Dia sebenarnya lagi tinggi lagi sedap, lagi tinggi lagi sedap. Tapi proses untuk dia rasa tu, dia ambil masa sikit lah. So kita kena biarkan 1 minit, 2 minit. Sebab tu langkah pertama 10 minit. Maka 10 minit tu kita kena dekat situ. Dalam 10 minit tu lah kita up. Bukan kita terus tekan. Okey, so hari ni kita dah pun training cikgu refleksologi yang berada di Tampoi, Johor Bahru, di Giant. So dekat sini, semua dah bersedia start untuk buat treatment? Bersedia! Yang ke suara? Okey, Cik Mi dah belajar mesin ni, macam mana permintaan dia? Saya malam buat iklan sikit dalam WhatsApp kata kan. Ada 2 orang yang pertama yang sakit Parkinson, yang kedua yang sakit kaki. Jadi saya ada